kamu akan dimatikan mengikut cara kehidupan kamu. Kalau di rumah kamu ada minibar, pagi kamu tunggang arak, petang kamu tunggang arak, kamu berjumpa dengan kawan-kawan, kamu minum arak, kamu bangkit di mahsyar esok nanti dalam keadaan mabuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sempat bertaubat. Ingat orang-orang yang minum arak, ingat. Di dunia orang boleh lindung kamu. Kamu ada jawatan, kamu ada kekayaan. Kamu boleh minum sesuka hati sampai dalam rumah kamu ada arak. Sebab kamu punya jawatan yang tinggi, kamu punya wang yang banyak, orang lindung kamu. Di mahsyar, di akhirat, kamu tidak akan dipanggil dengan gelaran-gelaran kamu. Kamu tak akan dipanggil dengan gelaran-gelaran kamu. Tidak 10 sen pun duit yang dimasukkan oleh ahli keluarga kamu pada hari kematian kamu. Lahir dalam keadaan seorang, dibangkitkan di mahsyar seorang. Ketika itu dihimpunkan mereka-mereka yang di kalangan ulama, dihimpunkan bersama dengan kumpulan ulama. Mereka yang syuhada dihimpunkan bersama dengan kumpulan syuhada. Mereka yang mati dalam keadaan mengerjakan haji dan umrah dihimpunkan bersama kumpulan haji dan umrah. Mereka yang menghafal Quran dihimpunkan bersama ahlul Quran. Waktu kematian di dunia itu tidak boleh dibeli. Tak boleh dibeli. Sekaya apapun kita, hanya Allah yang tahu di mana kamu mati, bila kamu mati, bagaimana kamu mati. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah.